Halo, halo, apa kabar, apa kabar, apa kabar? Inilah KD Kasturi, kapal paling tua di antara sini. Tapi malangnya saya tak jumpa KD Tun Pusmah. Dengar kata KD Tun Pusmah telah dijadikan besi scrap. Ramai orang kita nak tangkap gambar kena ikut turn. Ini kapal lama yang budak suka. Kapal ni antara kapal yang ada dalam dia nak pergi perang lah. Kalau perang dengan Thailand, perang dengan Indonesia, perang dengan Singapura, pasti kita menang. Dalam kontrol kapal ni saya tak tahu macam mana nak bawa. Kunci pun tak jumpa. Tapi yang saya tahu kapal ni nak start kena pergi dekat bawah sekali. Dia bukan start macam kapal terbang senang. Dalam banyak-banyak kapal SCS kita lah yang antara yang paling lama lah. Boleh dikatakan kapal ni dah usia veteran lah, 50 tahun. Kapal SCS ni kalau bawa kereta kebal hantar perang ke Indonesia, ke Singapura, ia mendaratkan askar dan juga kereta kebal. Walaupun kapal-kapal ni dah nampak buruk sangat, tapi kapal ni sangat mahal. Lagi mahal daripada kapal di darat. Dengar kata kalau nak jual ni banyak negara nak beli macam Bangladesh, Zimbabwe, Angola. Israel pun minta juga kapal ni, tapi saya rasa Malaysia tak jual kot kat Israel. Satu saja yang saya tak nampak KD tu semua lah. KD lah sama mana Adu Jamil menangis tadi. Orang TDN tu kata kapal tu bagus, tapi mereka kena pensionkan dia sebab dia sangat bahaya. Jika dia turun ke laut, kapal-kapal negara seperti China, Filipina, US sangat takut kerana dia laju dan juga anti radar. Okey geng, ini askar-askar tengah nak tunggu VIP turun. Itulah kapal yang paling mahal yang 10 tahun tak siap tu. Diceritakan kapal ni akan ditempatkan untuk menyerang Sumatera dan juga Kalimantan. Jika perang berlaku, Malaysia boleh menjajah banyak negara lah dengan kapal-kapal ni. Kapal landing ni penting untuk mendaratkan askar. Apapun jika perang kita antara yang terkuat di Asia. Bye-bye.